Sekarang ni kita kat furniture, bahagian furniture dekat Al-Aqsa. Kat sini ada benda korang nak apa untuk keperluan rumah. Korang ada kapet, tile, korang nak katil pun ada. Yang penting sini all kapet memang lawa-lawa. Sekarang kita kat furniture. Tengok kan. Jadi kita jumpa toke dia ada kat sini. Custom made sendiri. Dak warna ada. Semak tu. Tu. Apa hati lama tak jumpa. Semak baju dia. Kawan-kawan lama ni Nazrin. Hello, Budi Potter. Budi. Aku dah datang dekat satu pasti workshop. Kemudian macam Endo macam dia jauh. Aku dah lalu jalan ni. Tempat dia. Dia ambil kapet. 3. Dia ambil kapet. Itu ada tu. I memang dengan Nazrin. Kapet tu semua. Okay. Masya-Allah. Yes, brother. Let's go. Oi. Jauh ke? Kurang ada sejadah Half price ya? Tengok sejadah dia terbang mana? Jap. Baju sama colour dengan Saya bukan pekerja kat sini guys. Kau jangan sangka. Aku pekerja kat sini. ikut tema. Bukan pekerja sana. Tapi aku dah macam nak pakai baju macam maroon. Stone Rupa-rupanya mungkin dia tak ada ikan lah kita jadi pekerja kat sini. Who knows? Ketibaan. Kalau jumpa lagi kalau. Kita berjumpa dengan Abang AA. Bang, apa sihat bang? Bang sihat. Ya Allah, orang kuat. Bang, okey ah. Apa tak jumpa? Ya Allah. Ayalah. Hari ini seminggu atau 2 minggu sebelum, I think this event membuat Abos memang suka tidur malam. Sangat susah tidur. Dari sudut persiapan, dari sudut nak tulis guest list tu semua. Ya, betul. Okey bos, skrip pun sudah ada di tangan. Al-Aqsa Carpets yang saya hormati sekalian dan kepada director Al-Aqsa Carpets juga, alright? So, saya sebenarnya tak nak gunakan skrip sebab sebelum saya mulakan ucapan saya pada hari ini, kongsikan perniagaan ini. Sebab I believe in order untuk kita go and achieve the next level, kita tak akan berjaya seorang diri. Kita harus berjaya bersama-sama. And that is why I'm standing here today announcing all the great entrepreneurs in front of me. Sebab I believe usaha itu kena buat bersama-sama. Tak ada istilah nak naik seorang-seorang, no such thing. But nak tolong based on sincerity. Okay.
Saya tak nak berlarut jauh sebab nanti panjang saya ucapan. Yo, kita sahabat, Mai ya. Pakaian ini melambangkan adab kita apabila kita nak serve seseorang. Alright, so ini adalah pelancaran terbaru dan buat Social media ni untuk menampak. Dengan rasminya, majlis grand launching Al-Aqsa Carpet telah disarankan. Sekali ucapan tahniah dan syabas kepada seluruh warga Al-Aqsa Carpet atas kejayaan. Dan sihat, alhamdulillah. Seterusnya, bukan ulang aku bersama ambil gambar. Zudi ambil gambar tak payah macam ni Zudi. Tak payah kaki, tak payah puan Zudi. Gambar je. Eci ada, Dania ada. Okey sekali lagi. Okey tengok di mana. Okey dengan kiraan 1, 2, 3 setnya.